maklum tak? Hak duk kedekut tu lah yang duduk penyakit macam-macam. Hak kedekut tu. Duk Allah, ada maklum yang duk kedekut. Kuih mengaji, kuih kedekut. Ada lagu tu. Dulu waktu dia tak mengaji, dia tak berkedekut sangat. Takat-takat dia duk mengaji ni lah, Allah oi. Kuih mengaji, kuih kedekut. Faham tak? Makin mengaji, makin kedekut. Dulu masa tak duduk pondok, dia tak berkedekut sangat. Rajin jugalah duk buat-buat masak bagi orang makan. No, maklum tak? Masak no bagi orang makan, masak lah. Takat-takat dia duk main mengaji ni kedekut. Dulu rajin jugalah petang-petang ni 10 Syakban ni dah tahu orang puasa dia masak, jamu orang makan. Ni dia bagi juga, dia masak juga tapi gitu. Gulai tak ada isi, bagi kuah saja. Dia masak-masak dia lebih gulai kuah. Bagi. Kawan tu kata hang bagi isi, tak ada no, hang bagi kuah saja no. Dia tanya kawan tu balik, menatang apa duduk dalam ti hang tu, ada menatang apa? Hang bubuh dah aku bagi kuah, dia kata. Ni dekat-dekat mengaji pondok ni. Bukan pondok ni lah, pondok lain. Maklum duk pondok dengan duk kelai sangat no. Duk elok-elok. Saya baru ni beli tiang kat tok pondok saya. Saya kata tok, pasal apa tok mai duk tani? Dia kata anak-anak lah mai hantar kami tani, depa stres kami duk rumah. Elok. Anak tok tenang, saya stres kata halah ni. Kelai orang tu mai hebat, kelai orang ni mai hebat. Ni tok pondok tu pula dia rajin. Sini ni gagah lah, sini dia kera tak? Kera dia main kacau tak? Tak ada no. Kok belah kami kera pun kuih jahat akhir zaman ni maklum weh. Ada, dia main kacau orang ni. Tok tu nak keluar mandi, dia duduk tengok tok tu. Baru ni mesyuarat. Nak buat lagu belah kera tu. Syuarat lah sama-sama ustaz mereka tu, mereka maklum kat saya. Ada tok tu suruh beli tu patung rimau bagi kera takut. Saya suruh mereka pergi beli kat Nilai. Mereka pergi Nilai beli. Buat beli 6 ekor rimau. Mereka pergi bubuh tak pesan, tak habang, tak maklum kat tok-tok tu. Orang tua tu mangkit nak mayang subuh. Rimau duduk depan. Jatuh maklum balik terus rumah. Dia yang bagi cadangan kan. Dia hingat dalam grup WhatsApp. Dia kata lain kali habang dulu dia kata. Makan diri.